Sampai hati kau nak. Sampai hati kau buat mak kandung kau sendiri. Mentang-mentang kau dah jadi artis terkenal, dah berjaya, dah ada rumah besar, kau sanggup buang mak kandung kau sendiri nak. Tergamak kau. Kau dah tak ada kerja lain ke apa? Kerja dia asyik membebel, lepas tu melalak. Naik berbulu lah telinga aku. Aku ni artis terkenal. Malulah aku nak mengaku kau tu mak kandung aku. Mak aku orang kaya, selalu keluar magazin dan surat khabar. Namanya Datin Paduka Baginda Al-Kepala Layar. Sebut aja kapal apa. Kapal tongkang, kapal pelesiran, malah rantai kapal pun dia ada lah. Kau apa ada? Tua? Ya Allah. Dah, jangan nak buang masa aku. Sekarang aku nak kau berambos dari sini. Berambos. Aku benci tengok muka kau. Lagi baik kau berambos sebelum aku hak tui muka kau. Astaghfirullahalazim. Sanggup kau nak hak tui muka mak kandung kau sendiri nak? Kau memang betul-betul anak derhaka. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah suaranya hancai, bocai, berkecai. Tua, kau ingat ni zaman tanggang ke apa? Mak doa aja terus anak keras jadi batu. Ni zaman moden dah, zaman moden. Aku tak heran dah dengan doa ke tu.